Akhirnya, pekung kelemahan Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq telah dibongkarkan oleh Ketua Pengarah Pendidikan sendiri. Patutlah aktiviti jenayah, seksual, buli dan macam-macam berlaku di sekolah, termasuklah sehingga merogol, gagal ditangani oleh Kementerian Pendidikan kerana mereka ini yang bertanggungjawab di bawah Kementerian Pendidikan telah menyimpan ataupun menyorok aduan yang dibuat oleh mungkin daripada guru-guru ataupun guru besar. Inilah yang didedahkan oleh Ketua Pengarah Pendidikan semalam di satu majlis, iaitu majlis peluncuran anti-buli anjuran PDRM, yang mana Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara turut hadir. Beliau telah mendedahkan bahawa selama 3 bulan beliau pegang jawatan sebagai Ketua Pengarah Pendidikan, beliau telah berjaya mengumpul data-data berkenaan dengan masalah sosial, masalah jenayah di dalam sekolah, yang mana ada pihak di dalam Kementerian Pendidikan yang menyorok ataupun meletak bawah kapet. Kononnya mereka ini ingin menggambarkan bahawa sekolah-sekolah di dalam Malaysia ini berada dalam keadaan baik. Hakikatnya tidak. Jadi ini antara sebab kenapa Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq wajib letak jawatan segera. Bagaimana? Takkanlah beliau sebagai seorang menteri tidak peduli ataupun terima sebarang aduan ataupun maklumat-maklumat. Takkanlah beliau tidak tahu berkenaan dengan masalah yang berlaku di dalam sekolah. Dan kalau beliau tahu, kenapa beliau gagal bertindak, mempunyai plan-plan untuk merancang, memastikan perkara ini tidak terus berlaku ataupun terus memberi ancaman kepada anak-anak kita di sekolah. Ketua Pengarah Pendidikan memaklumkan bahawa perkara ini telah menjadi duri dalam daging dan akan menjadi seperti bom atom yang bila-bila masa saja boleh meletup. Inilah sekarang yang sedang berlaku. Bom atom ini secara kecil-kecilan sedang meletup. Dan jikalau tidak ditangani dengan baik, sekolah kita akan hancur. Anak-anak kita akan menjadi mangsa. Bukan setakat mangsa buli sekarang ni, saudara. Boleh jadi mangsa rogol. Boleh sampai dibunuh di dalam kawasan persekitaran sekolah.